Sekarang kita on the way pergi ke Sungai Papan. Masa kat tengah hari ni, pelacur khabar, bang kami terlupa nak beli arang lah. Boleh tolong pergi beli tak? Memandangkan kami baru je sampai dekat Simpang Galong ni, dekat lagi lah nak pergi beli dekat JT Gawi tau, dekat kedai Kaza. Jadi aku pun patah balik ke JT Gawi nak beli arang. Masa on the way ke JT Gawi tu, selisih dengan banyak houseboat. Antaranya houseboat Mahligai, boat Quinara, boat Sofia, boat Uwais, boat Tomang, dah sekali selisih dengan boat SG Bekat. Yang ni lalu depan Pulau Herbal. Lepas tu lalu ikut bawah jambatan Pulau Poh ni. Dan akhirnya sampai juga kita dekat kedai Kaza. Kedai terapung ni adalah jeti bot laju. Kalau pelacur day trip, dia naik bot laju kat sini lah. Dah beli arang, kita patah balik kerja houseboat. Lalu ikut bawah jambatan Pulau Poh ni semula. Kalau musim air sedang-sedang, houseboat boleh lalu ikut bawah jambatan ni. Sekarang air dah surut, houseboat boleh lalu. Dekat dinding jambatan ni ada kesan tanda musim air tinggi. Lalu depan jeti Mok City, selisih pula dengan houseboat Tiasara. Masa ni kita ada dekat sekitar Pulau Petang. Lintas bot Sofia. Bot Sofia ni nak pergi ke Taman Negara. Masa dekat simpang Sungai Malu ni, barulah dapat naik kereta houseboat semula.